Assalamualaikum dan hai. Saya nak kongsikan dengan anda tentang sistem Yuran Pay untuk membantu menguruskan kutipan yuran anda dengan lebih mudah dan sistematik. Bahagian ini adalah portal untuk login. Ada dua bahagian, satu login untuk staf dan satu lagi login untuk penjaga. Dalam video ni, saya nak tunjukkan login untuk staf. Log masuk. Selepas log masuk, anda akan dibawa kepada paparan dashboard untuk anda melihat semua jumlah kutipan yuran, tunggakan, peratus telah dibayar dan belum bayar. Bahagian ini, anda boleh paparkan semua statistik yang penting untuk rujukan pihak anda. Seterusnya, jika anda pergi ke bahagian menu statistik, anda boleh lihat maklumat statistik dengan lebih terperinci yang merangkumi cawangan, jumlah pelajar, pelajar aktif, pelajar tidak aktif, jumlah kutipan mengikut cawangan dan anda juga boleh melihat perincian jumlah yuran mengikut kategori yuran yang telah anda tetapkan. Selain itu, anda juga boleh mengetahui jumlah tunggakan mengikut cawangan bagi membantu anda membuat proses pemantauan. Selain itu, anda juga boleh melihat maklumat yuran mengikut sesi akademik. Dan seterusnya, anda boleh mengenal pasti sejauh mana prestasi pengaktifan pelajar mengikut cawangan masing-masing. Bahagian yang terakhir, anda boleh melihat statistik yuran mengikut bulan. Jadi, anda boleh tahu prestasi kutipan yuran cawangan anda setakat ini sampai mana. Seterusnya, saya nak tunjukkan di bahagian organisasi. Di bahagian organisasi ini, anda boleh mengurus multiple cawangan di dalam satu sistem yang sama. Anda boleh cipta negeri, anda boleh cipta nama negeri anda dan kawasan bagi cawangan anda dan cawangan yang ada di dalam kawasan di bawah organisasi anda. Jadi, tak perlu anda ada akaun yang berbeza untuk menguruskan cawangan-cawangan anda kerana semuanya boleh diuruskan setempat. Di bahagian keuangan pula, anda boleh melihat jenis yuran. Bahagian jenis yuran ini, anda hanya perlu cipta sahaja jenis yuran. Seterusnya, anda boleh membuat ketetapan yuran di bahagian ini. Bahagian ini sangat penting kerana sistem Yuran Pay akan auto-assign jumlah yuran yang perlu dibayar oleh pelajar, oleh penjaga mengikut darjah dan juga sesi akademik yang mereka pilih. Jadi, tak perlulah anda assign jumlah yuran yang perlu dibayar pada setiap bulan. Kerana Yuran Pay akan assign yuran secara automatik untuk setiap pelajar. Kemudian di bahagian resit pukal, anda boleh menjana resit secara pukal. Anda hanya perlu memilih sesi akademik, perlu memilih tarikh, akaun bank dan seterusnya memilih pelajar-pelajar yang berkaitan. Jadi, sistem akan menjana resit secara pukal dan menghantar kepada penjaga secara automatik. Di bahagian pembayaran perlu disahkan pula, anda boleh melihat sekiranya penjaga membuat pembayaran menggunakan kaedah manual banking ataupun mereka transfer ke akaun bank organisasi anda. Jadi anda boleh melihat resit yang telah dihantar. Sekiranya duit telah masuk ke dalam akaun bank anda boleh klik butang sahkan. Seterusnya, semua pembayaran yang telah disahkan akan disimpan setempat. Jadi, mudah untuk anda membuat rujukan semula pada masa akan datang. Sekiranya anda ingin membuat carian yuran mengikut pelajar, mengikut cawangan ataupun mengikut darjah, anda boleh membuat pilihan di bahagian ini dan anda boleh melihat setiap yuran yang telah assign kepada pelajar-pelajar. Sekiranya mempunyai isu, anda boleh melihat senarai yuran dan anda boleh mengemas kini maklumat yuran mengikut pelajar. Di bahagian yuran bulanan, anda boleh melihat maklumat pelajar yang telah membayar mengikut bulan dan juga cawangan. Anda juga boleh eksport dalam bentuk Excel untuk simpanan dan rujukan manual anda. Seterusnya, saya nak tunjukkan tentang fungsi jadual kehadiran. Di dalam Yuran Pay, anda boleh mencipta kehadiran. Jadi, anda boleh mengemas kini kehadiran murid, guru dan juga untuk kehadiran program.
Kelebihan sistem ini, anda boleh mengenal pasti lokasi beradanya pelajar dan guru kerana sistem akan mengenal pasti lokasi mereka mengikut kedudukan Google Map mereka. Anda juga boleh menetapkan senarai jadual dan anda boleh melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Bahagian akademik pula, anda boleh menetapkan darjah ataupun tahap pembelajaran. Begitu juga bahagian pengurusan kelas, sesi waktu, sesi akademik dan di bahagian pelajar pula, anda boleh melihat maklumat terperinci untuk setiap pelajar. Jika anda klik bahagian ini, ada beberapa menu. Yang pertama, anda boleh melihat sesi yang telah assign kepada pelajar ini. Kemudian anda juga boleh melihat di bahagian pembayaran untuk anda melihat dan mengemaskini maklumat pembayaran yuran bagi pelajar yang berkaitan. Untuk bahagian rekod pembayaran, anda boleh menambah pembayaran. Di bahagian ini, anda boleh menggunakan pengurangan bayaran ataupun penambahan bayaran sekiranya ada terlibat pembayaran tambahan untuk pelajar ini. Anda juga boleh reset kata laluan penjaga, lihat akses penjaga dan seterusnya. Anda juga boleh membuat tempahan untuk pelajar sekiranya mereka ingin membeli item-item yang telah dijual oleh organisasi anda. Anda boleh memilih variasi, kuantiti dan tambah. Sistem akan menjana invoice secara automatik dan anda boleh menetapkan kaedah pembayaran online ataupun manual. Bahagian pembayaran ini, anda sendiri boleh mengemaskini pembayaran ataupun anda biarkan penjaga sendiri yang membuat pembayaran di bahagian ini. Seterusnya, di bahagian akademik dan pelajar tadi, anda juga boleh mengemaskini maklumat tadi dan anda boleh assign kepada sesi yang baru. Untuk sesi yang baru, mudahlah untuk anda assign kepada sesi akademik, darjah yang baru, negeri, daerah dan juga cawangan apabila pelajar ini telah beranjak kepada tahun yang seterusnya. Kemudian, anda juga boleh import maklumat pelajar secara pukal dengan menggunakan template yang telah kami sediakan. Jadi, tak perlulah anda tulis maklumat pelajar di dalam sistem URanPay secara manual. Anda juga boleh melihat rekod hapus pelajar sekiranya anda terpadam maklumat pelajar dari dalam sistem. Bahagian akses pengguna pula, anda boleh melihat semua akses pengguna bagi penjaga. Anda boleh mengemaskini maklumat untuk mereka login masuk ke dalam sistem sekiranya mereka terlupa. Di bahagian sokongan penjaga pula, anda boleh melihat semua aduan, semua pertanyaan daripada penjaga yang akan dihantar melalui sistem. Jadi, anda boleh lihat dan anda boleh reply di bahagian ini. Penjaga akan mendapat makluman bahawa anda telah membalas pertanyaan mereka sebelum ini. Di bahagian ini dapat membantu anda mengawal perbualan ataupun pertanyaan daripada pihak penjaga supaya anda dapat uruskan semua aduan dengan lebih efektif. Seterusnya, di bahagian staf pula, anda boleh mengemaskini semua maklumat staf untuk login masuk ke dalam sistem. Di bahagian inventory pula, anda boleh mencipta item jualan sama ada buku, baju, peralatan, beg dan sebagainya di bahagian ini. Kelebihannya, anda boleh menetapkan nama, deskripsi, keutamaan, paparan kepada penjaga sekiranya anda ingin paparkan kepada penjaga dan seterusnya anda boleh menetapkan variasi, harga, kuantiti dan juga gambar. Bahagian ini akan dipaparkan kepada paparan penjaga. Jadi penjaga boleh directly membuat tempahan melalui akaun penjaga sendiri. Setiap tempahan item akan keluar di bahagian ini. Jadi anda perlu review terlebih dahulu untuk melihat sama ada pembayaran telah dibuat oleh penjaga ataupun belum. Dan anda boleh mengemaskini status pengumpulan, adakah sudah diterima ataupun belum terima. Dan jika nak kemaskini maklumat, anda boleh kemaskini di bahagian ini. Manakala di bahagian kawalan akses, bahagian ini untuk anda mengawal limitasi akses pengguna akaun di dalam sistem. Sebagai contoh, untuk guru, anda boleh menetapkan apakah limitasi akses untuk mereka. Manakala di bahagian konfigurasi pula, anda boleh menetapkan logo, background,
dan semua maklumat berkaitan dengan organisasi anda. Semua maklumat ini akan dipaparkan di dalam invoice dan juga resit yang dijana secara automatik. Anda boleh menetapkan format ID pelajar dan anda boleh menggunakan kaedah pembayaran secara online menggunakan platform Bayar Cash. Dengan mendaftar Bayar Cash, anda akan mendapat akses kepada semua fasiliti yang dipaparkan di bahagian ini. Jika anda mempunyai banyak akaun bank, anda boleh mendaftarkan nombor akaun bank anda di dalam sistem. Jadi, penjaga boleh membuat pembayaran terus ke dalam akaun bank anda. Di bahagian integrasi sistem, kami akan kemaskini dari masa ke semasa. Buat masa sekarang, kami sedang membangunkan integrasi dengan sistem perakaunan AutoCount dan juga integrasi dengan e-invoice LHDN. Baiklah, ini sahaja penerangan berkaitan dengan paparan untuk admin bagi sistem Yuran Pay. Jumpa anda dalam video yang seterusnya.